disebabkan sekarang ni Facebook kita dah boleh untuk jana pendapatan. Jadi kita kena jaga akaun Facebook kita ni dengan betul. Okey, antara setting yang paling penting untuk kita setting di Facebook kita adalah cara untuk tangani siapa yang boleh tag kita. Okey, sebagai contoh di sini. Okey, kalau korang tengok dia ni tag dia ni. Okay, dan jika kita tengok gambar ni, kemungkinan besar ni adalah gambar spam. Okay, jadi macam mana kita nak elakkan benda ni daripada berlaku di akaun Facebook kita? Okay, first kali kita klik pada 3 garis di atas ni. Okay, kemudian kita klik pada setting and privacy. Okay, kemudian kita klik pada setting. Okay, kemudian pada setting ni kita cari, kita type tag. Okay, tagging. Kita type tagging. Okay, kemudian kita klik pada profile and tagging. Okay, kemudian kita scroll ke bawah dan kita turn on je dua ni. Okay, tu je cara dia. Macam mana untuk kita tangani daripada orang boleh tag kita sesuka hati. Okay, jika korang turn off benda ni, okay, bermaksud kawan korang pun tak boleh nak tag korang. Tapi benda ni saya tak nak berlaku pada akaun Facebook saya. Okey, jadi cara untuk kita kawal adalah kita dengan review terlebih dahulu siapa yang boleh tag kita dan kita boleh approve. Okey, so kita just turn on je dua ni. Okey, itu je cara macam mana untuk kita setting tagging dengan betul dalam akaun Facebook kita.